kita solid. Tuan-tuan sekalian, PAS PN ni tak takut. Jentera kita gerak tengah malam pun main. Duit ada, duit tak ada, mereka akan main. Susah, senang, mereka akan main. Rajin, malas, mereka akan main. Ketika senang, ketika susah, ketika rajin, ketika malas, ketika ada dan ketika tak ada, panggil saja untuk perjuangan. Orang PAS akan keluar beramai-ramai. Hak ni tak ada dalam parti lain, tuan-tuan. Parti lain tu nak masuk pilihan raya, kena himpun, kena sakau, kena kandak duit, berkandak-kandak, beritahu kat jentera, baru jentera jalan. Tak tahu duit, jentera tak jalan. Betul, tuan-tuan? Beza mereka dengan kita. Pasal itu negara ni, pengundi rakyat Malaysia kena pilih PAS PN untuk selamatkan negara ni daripada sakau dah kemat duit kerajaan. Betul? Hampa kena undi PAS, kena undi PN. Kalau hampa bagi puak ni juga, balik puak PN dulu, negara ni akan terus menjadi mangsa orang yang sakau duit. Besar perjuangan, besar cabaran yang kita ada. Tapi kena yakin, orang-orang yang bekerja ikhlas, orang-orang yang bagi duit dia untuk bawa kebaikan dalam bidang politik, dalam arena pentadbiran di Malaysia, tentulah mereka lebih baik daripada orang yang mengharapkan balasan dan upah untuk buat kerja-kerja ini. Duit siling pun tak apa, duit siling lah. Himpun lah. Himpun duit siling pun kalau banyak-banyak, tuan-tuan. Kalau hampa kedekut ada duit 100, tak orang bagi. Tak hidup mesin. Petang ni kita ada rakan-rakan yang ramai datang untuk majlis Haiti. Kita ada jentera pilihan raya PAS Negeri Sembilan yang telah bersedia 24 jam anytime untuk menghadapi pilihan raya di negeri ini. Bekerja bersungguh-sungguh, semangat untuk membetulkan keadaan, meruntuhkan kezaliman, menegakkan keadilan. Kita nak yang benar dikata benar, yang salah dikata salah. Kita nak yang merapu, yang menipu, yang cakap bohong, yang menanya orang, yang guna kesempatan untuk jaga kepentingan peribadi, yang pakat dengan penyamun untuk tubuh kerajaan. Semua ini diturunkan daripada arena kuasa negara ini. Boleh, tuan-tuan? Dah kalau tak cakap, tu dah cakap apa? Nak puji hamba? Lah bapak hamba puji. Adakah buat kerja mengotok nak suruh puji? Kerja merapu. Tak ada hasil. 3 tahun dah tak ada hasil. Reformasi apa buat? Tak ada. Yang nampak sakau. Hang cakap dia tak sakau, di bawah berlaku. Usah sembang lah. Sembang apa orang nampak semua. Betul? Tuan sekalian, petang ni lain bertemu mata dengan orang Negeri Sembilan. Saya doakan tuan-tuan sehat walafiat, diberikan keluarga yang bahagia, ditambahkan nikmat, diberi kelapangan rezeki, diberi kerajinan untuk buat kerja bakti. Teruskan perjuangan. Ajak semua orang Negeri Sembilan di Seremban, di mana-mana juga datang bersama kita untuk selamatkan negeri dan negara ini. Kita masuk medan politik untuk bawa kebaikan. Tapi bidang ini perlu kepada pengorbanan. Jarang orang yang mengharapkan nikmat saja masuk dalam bidang ini akan kekal. Kerana bidang ini keras. Bidang ini kena orang yang tabah, orang yang sanggup hadapi cabaran. Mari kita berada di sini dengan tenang, buat kerja betul-betul, ulun sungguh-sungguh. Satu hari nanti akan ada jasa kita, akan ada kebaikan daripada kerja kita semua ini untuk negeri dan negara ini. Harap anak cucu kita pada masa akan datang mengenang jasa Tok Wan dia, jasa atuk dia yang sanggup hadapi cabaran, buat kerja, pilih parti yang ditekan. Tuan-tuan sekalian,
Tuan-tuan sekalian, dia kata parti derita tu parti dia. Mana ada derita hang, mohong lah. Hak derita dulu kami tolong hang. Betul? Hari-hari, minggu hujung minggu kena sebut ke. Yang derita tu kami hang mana kena. Hang tak kena. Parti derita, parti jalanan, Tan Sri tak bersama kami. Mohong. Lah orang nampak siapa dengan hang. Daripada dulu pun sama. Tuan-tuan harap kerja buat kita memberi natijah yang baik kepada politik negeri dan negara. Pengorbanan ini akan dapat balasan yang setimpal untuk anak cucu kita pada masa depan, insya-Allah.